Sekarang kanser kolorektal adalah kanser paling tinggi di kalangan lelaki di Malaysia dan kedua tertinggi di kalangan wanita di Malaysia. So overall it's the highest cancer in Malaysia lah. Sebelum ni lung cancer yang paling tinggi among lelaki, sekarang colorectal cancer dah bypass dah. Kenapa keadaan ni berlaku, doktor? Apa puncanya, apa faktornya? Saya tanya terus soalan daripada netizen. Adakah disebabkan vaksin COVID-19, doktor? Definitely bukan disebabkan COVID vaksin. Benda ni dah berlaku dari sebelum zaman 2019 dari COVID. Tapi nak pinpoint satu faktor susah. Tapi if we consider, kita step back, tengok faktor-faktor yang berlaku dalam at least 10-20 years, kita boleh figure out yang maybe number one is our lifestyle, our diet, kita punya pemakanan, cara pemakanan, apa yang kita makan, kita punya aktiviti, sama ada kita active lifestyle ataupun sedentary, tak aktif langsung. Ada yang attribute pada smoking dan alkohol. Benda-benda macam ni sentiasa debatable, tapi ada correlation directly or indirectly dengan kenaikan kes-kes cancer. The other thing is genetic lah, but so far genetic is still dalam lebih kurang 5 ke 20% paling tinggi insiden dalam kes-kes colon cancer. Bila doktor kata genetik tu, ada tak perbezaan dari segi keturunan, dari segi bangsa di Malaysia, Melayu, India, Cina? Is there any data yang mengatakan which race paling tinggi? So far, still yang paling tinggi detection is Chinese. So indirectly lebih banyak genetik ataupun kes kanser yang muda dapat di kalangan Malaysian Chinese. Tapi in general it's irrespective of race. Tapi it's just because kita detect lebih banyak dekat Chinese. Siri Jom dengan tips ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Tebrau.